Okay, so basically kalau you nak buka satu architecture template yang baru, you akan klik architecture template atau you klik new. You pun boleh klik new, okay, dan you boleh pilih architecture template. Lepas tu you klik okay lah. You klik okay So kat sini nanti memang I akan terus draw dekat level 1. Okay, and then I guna wall architectural. Okay, I guna generic 12 inches masonry yang ni. Okay. So I guna unconnected. Tapi yang ini units dia memang dalam inci tau. So I tekan escape dulu tekan escape dulu. Okay, I click manage. Tab, I click project units. Okay, and then I change my length to millimeter. Okay, and then I click area square meter. Okay, volume cubic meter. Okay, dia punya angle dengan slope decimal degree Okay, angle dengan slope dia ialah decimal degree. Klik OK Ni pun klik OK juga. Okay, so sekarang ni I klik architecture tab, I klik wall architectural. Okay, I pilih generic 12 inches masonry ni, I pilih unconnected. Ni I dah set dah ketinggian dia 3000. Okay, so I buat lebih kurang dekat sini. Panjang dia tadi kan 10,000. Okay, klik dekat sini tadi, polar track 10,000. Dia punya lebar kat sini tadi ambil 6 meter. Okay, bahagian porch ni I ambil 4 meter tadi. Okay, ini pun 4 meter juga. Okay, ni I boleh guna object snap track Okay, klik sini dan klik sini. Tekan escape beberapa kali lah. Okay, kalau you nak keluarkan ukuran dia, you pun boleh klik annotate. Klik annotate. Klik dimension align. Okay, and then you can go to the midpoint, mid or center line over here to center line over there. This center line to this center line. Okay, this center line to this center line. You can pull out its dimension, this center line with this center line. Okay, this center line with this center line. This center line to this center line. Okay, press escape. You can even change its scale down here. Like if you choose 1:50, it becomes like this. If you choose 1:100, it becomes like that. If you choose 1:200, the dimension will become bigger. Nampak tak? Dimension dia will become bigger. Okay. This is just to see its dimension lah. Okay, I can select this and delete. Okay, select this, delete. So kalau I nak tengok dekat pandangan 3D, I klik button 3D house button ni. Okay, so dapat tengok pandangan ni. Okay, kalau nak tengok visual style conceptual, boleh buka ni, pilih conceptual. Ataupun shaded. Shaded. Okay. Okay, so I nak buat pintu, so I double click level, I nak buat floor ni. Double click level 1. Okay, nanti I klik kat architecture tab, I klik floor architectural. Okay, nanti I klik generic 12 inches kat sini, I pilih pick line. Okay, offset dia kosong offset dia kosong. Klik dekat dalam dinding tu. Klik kat belah dalam. Okay. Kalau dah settle tu, boleh klik yang tick hijau tu. Okay, klik yang tick hijau tu. Okay, nanti boleh klik balik semula floor architectural. Okay, klik yang pick line ni. Tapi yang ini pakai offset so kita nak buat dia punya floor perimeter. Ataupun floor apron dia lah. Okay. Okay, dah settle buat yang ni. Tekan escape 2-3 kali. Tekan escape. Baru klik pick line. Yang ini offset dia kosong. Okay, dan buat kat sini satu. Okay, so kalau dah settle ni, you tekan escape. Lepas tu klik tick hijau. Okay. So you dah dapat dah floor bahagian luar. So sekarang ni you nak buat dia punya pintu kan. So you pergi dekat sini level 1. Okay, lepas tu you buatlah pintu dia kat sini. You boleh klik door. Okay, you boleh klik door. So door dia dekat properties ni dia memang ada bagi door, tapi door dia limited. Jadi kalau you nak door yang lebih modern daripada library component, you got to click load family. Click on the button load family.
And Revit will bring you to this location, C drive, program data, Autodesk RVT library. Okay, so let's say I choose library, and then I go to either US Imperial or US Metric. I go to US Imperial. Okay, I go to door. Okay, door, and then I go to door commercial, whichever door that you want. Door commercial boleh. Okay, door residential boleh. Residential pun ada door. Banyak jenis door lah dalam ni. Okay, ni pun cantik juga. Tapi I go to commercial door, let's say, and let's say I choose this one, double click. Okay, and then I put the door here. Of course, you can readjust back the door later. Okay, this one is for door entrance. This one is for door exit. Okay, press escape. Click the 3D house button on top, so you can push it. You can drag your mouse, right, to orbit it. Press and hold on Shift key while pressing your mouse scroll wheel. Okay, and move your mouse. Tekan dan tahan roda pada mouse you. Tekan dan tahan Shift key serentak. Dan gerakkan mouse. Yang ini I guna detailing fine. Okay. Okay, kalau you nak bawa masuk window biasa pun boleh. Okay, bawa masuk window biasa ni, just double click double one. Okay, so kat sini I pun boleh pilih window. Okay, boleh pilih window yang window casement double 48 inches by 60 inches ni. Okay, seal height dia mungkin I ambil 500 kan. Jadi dia akan sama level lah dengan pintu tu nanti. Okay, escape So nampak I dapat satu tingkap yang lebih kurang seal height dia. Kalau nak naik atas boleh seal height naik atas 600. Dia tinggi sikit. Okay, so tadi tingkap-tingkap yang I buat tadi tu memang I ada guna storefront. Okay, I guna storefront. Macam ni kan, wall architectural kan. Okay, tapi I guna storefront tadi. Curtain wall storefront. Okay, so I pun boleh buat lah lebih kurang kat sini kan. Sini sampai sini kata. Okay. Okay, press escape. Click the 3D house button. So I dapat macam ni. Okay, tapi I nak jadikan curtain wall ni sebagai window, I boleh select dia. I click edit type. Right, click edit type. Okay, and then I click on the button duplicate. Okay, and you can name it with any name. Let's say I name it as my tingkap 1. Okay, click OK Click OK lepas tu yang vertical grid, you can change it. You can definitely change it later. For this one, spacing. This spacing you can change lah. Click OK so kat sini nanti I boleh buat lah base offset dia negative 300. Top constraint dia I buat to up to level 2 top offset dia I buat 300 top offset dia yang patut negatif 300. Yang base offset ni 300 sahaja. Okay. So nanti dia akan jadi macam ni. Nampak? Tapi I nak control dia punya horizontal grid. So I can click edit type. Dan dekat sini I nak control horizontal grid dia. Mungkin I nak buat lah setiap 1,500 ke 1,500 dia akan keluar satu grid. Okay, so dia akan jadi macam ni nanti. Okay, nampak so I buat tingkap ni I guna curtain wall storefront tadi. Tapi I ada click edit type. Okay, so kalau you nak bina level 2, you kena double click dekat east elevation. Nampak I double click dekat east elevation. Okay, untuk I buat penambahan level 2. Okay, ni I pendekkan aja. Okay, parameter ni I buat dia exactly 3000 mm lah. As in 3 meter. So I want to do for second level. Okay, for the roof level, right? I got to add one more level by clicking level, architecture tab, level. Okay, nampak memang I buat lagi satu level pada ketinggian additional 3 meter. Okay, nampak kat sini. Dia dapat satu level. Okay, nanti I boleh buat yang ni memang dah jadi macam ni. I nak buat dia punya bangunan tingkat 2 tu, I akan klik level 2. Okay, I akan klik level 2. Okay, so kat sini nanti I akan klik wall juga.
wall architectural. Tapi I guna pick line. Dia auto generate. Okay, I tak perlu pun klik boundary line untuk buat line baru. I boleh guna je pick line ni. Okay, dan I pilih generate 12 inches masonry dan okay, I pilih yang itu. Offset semua tak ada kat sini tak ada. Okay, terus je generate dia. Okay, I guna pick line dan I terus je generate dia. Okay, nampak dia memang auto generate kat sini. Tekan escape beberapa kali, klik 3D house button. So kalau I nak buat floor di tingkat 2, I akan klik level 2 dulu. I kena klik level 2 dulu. Baru I pilih floor architectural. Okay. Lepas tu boleh pilih pick line. Okay, di level 2 So dia memang akan automatic buat floor kat level 2 sahaja. Okay. So klik tik hijau tu. Klik tik hijau tu. Okay. Would you like to attach? No. Would you like to attach? No. Okay. Click 3D house button on top. So I got the second level floor. Okay. There. That's my floor already. Okay. Saya je klik level 2 ni untuk buat floor yang dekat luar punya untuk balcony. So I buat floor architectural ni. Okay, tapi I guna rectangle. Okay, dan I klik dekat sini. Klik rectangle, I klik dekat sini. Dan I buatlah lebih kurang sampai sini ke. Okay, tekan escape beberapa kali. Yang 2 segmen ni I tak nak, delete. Delete terus. Klik tik hijau tu. Okay. Sorry. Ini tak payah. Ini sorry. Tadi I buat tu untuk railing. Okay, yang kalau floor ni, you kena buat rectangle macam tadi. Jangan delete segmen tu. Yang untuk delete segmen tu untuk railing. Untuk railing tadi. Ini tak payah. Ni kena ambil semua part-part ni. Klik tik hijau. Would you like to attach? No Okay, you tengok dah ada kan floor kat sini kan. Okay. Nanti I pergi kat level 2 ni. Okay, I nak buat dia punya macam sliding door tadi tu. Okay, so I boleh klik dekat level 2 ni. Okay, I pilih wall. I pilih storefront. Okay, yang ini tak ada offset. Okay, I boleh buat macam ni je macam sliding door macam tu lah. Tapi I guna curtain wall storefront. Cumanya kalau you nak dia pendek sikit, ni tinggi sangat, nak rendah sikit, you boleh letakkan dia top constraint up to level 3. Lepas tu you boleh letakkan offset sikit lah, mungkin 300 ke. So dia rendah sikit. Okay, dia jadi macam ni. Top offset dia negatif 300, so dia rendah sikit. Okay, tapi mungkin dia punya segmen tu you nak adjust sikit, so you boleh klik edit type. Okay, boleh klik edit type, you kena duplicate, you kena namakan dengan nama lain, klik OK. So kat sini you boleh tukar balik, you punya horizontal grid tu mungkin you letak 2000. So dia memang akan bawah sikit, nampak? Dia jadi bawah sikit. Kalau you nak rendah lagi, you boleh letak lah top offset dia negatif 500 ke. Nampak dia rendah sikit. Kan? So ni nanti boleh tengok balik video rakaman tu. Okay, so I pun boleh buat dekat tepi ni pun boleh. Okay, so I guna storefront 2 dan I boleh buat yang dekat tepi ni pun boleh. Okay, tapi yang ini kena letak top constraint up to level 3, top offset dia negatif 500 untuk yang nak buat yang macam ni punya. Okay, so nanti dia jadi macam ni, nampak? Okay, sekarang I nak buat dia punya railing tau. Okay, dia punya railing, so I double click level 2. Okay, jadi I kena klik architecture tab, I kena buka railing tu. Okay, railing tu I pilih sketch path kan. Okay, I pilih sketch path. Okay, nanti I pilih rectangle. Okay, nanti I buat dulu railing dia. Lebih kurang lah I buat macam ni. Macam ni Ini yang segmen dia kena delete tu.
Tekan escape beberapa kali, segmen ni delete. Ni pun delete. Tekan tick hijau tu. Okay, nanti klik 3D house button tu, so you pun boleh tengok dah ada railing, boleh select kat sini, nanti boleh tukar properties dia, boleh ambil glass panel kalau you nak. Okay, kalau nak buat dia punya architectural column, you boleh select flooring dia dulu. Lepas tu you klik edit type. Sorry, edit boundary. Klik edit boundary dan you boleh panjangkan dia. Ni I drag ni tau. Ni I drag ni. I buat lah additional 4000 mm extension. Okay, I klik tick hijau tu Okay, lepas tu nanti I nak buat dia punya architectural column, I mesti daripada level 1 kan, level ground. So I double click level 1. Okay, tapi tak nampak kan boundary untuk railing tu. Untuk balcony tu tak nampak tau. So I kena klik dekat view range edit ni. Okay, I pilih semua unlimited. Nampak? Pilih semua unlimited. Klik apply. Klik OK. Okay, still tak nampak kan. I klik dekat range base level. I put level 1. Range top level, level 2. Look up. Okay, look up. Okay, I klik apply. So baru nampak kan. Baru I boleh klik column architectural. Okay, nanti kat sini boleh pilih column dekat load family. I klik button dekat load family ni. So I boleh pilih C program data Autodesk RVT library. Okay, I pilih dekat US metric. Okay, pilih kat US metric ni, double click. Sorry, I selalu pilih kat Imperial. I suka nak pilih kat Imperial. Okay, column ni. So I pilih tadi memang I ada pilih metal clad kan. So double click metal clad. Okay, I boleh letaklah kat sini dekat sini tu. Tapi yang ini sebenarnya I escape. Ini sebenarnya dia punya top level dia tu up to level 3 sebenarnya. Ini top level dia tu sebenarnya up to level 3. So I tukar dekat properties dia So nampak So kat sini I dah bawa masuk 2 architectural column. Okay, cumanya sekarang I nak buat dia punya tangga, dia punya stair. Tapi you punya floor yang ni you kena edit dululah sikit. I klik edit boundary. I go to level 2. Tadi memang I ada ambil offset, I pick line, I memang ada ambil offset dalam 3,5 meter setengah. 3,500 lah. Okay, then I offsetkan dia menjadi macam ni. Tapi I kena trim, tekan escape I kena trim. Jadi bila you nak trim, kena klik button trim. Dan you kena klik pada segmen yang you nak. Okay, macam I nak segmen ni dengan segmen ni. Jadi I klik kat segmen yang I nak. Okay, I nak segmen ni dengan segmen ni. Okay, I nak segmen ni dan segmen ni. Okay, escape Yang mana tak nak tu delete. Okay, bila I klik tick hijau tu nanti dia jadi macam ni. Would you like to attach? No Okay, so sekarang nak dah adjust dah dia punya flooring dia tu, nampak? Nak buat dia punya stair kan. Dekat level 2. Level 1. Buat kat level 1. Okay, level 1. Nanti I klik dekat architecture, I pilih stair. Okay, I pilih stair. Okay, I pilih, dia ada macam-macam stair tapi I pilih run straight stair. Daripada sini Daripada sini straight away maksimum dia lah. Okay, escape tekan escape beberapa kali, tekan tick hijau. Tapi kalau you klik dekat 3D house button ni, you boleh tengok dia terbalik tau. Nampak dia terbalik. Dia terbalik. You select stair tu, klik edit stair. Okay, lepas tu you klik dekat tools ni, pilih flip. Okay, nampak dia flip kan. Klik tick hijau Okay, cumanya I pun nak gunalah railing ni glass panel juga. Okay, baru nampak modern lah kan. Okay, so nak buat railing kat atas tu kena buat dekat level 2. So kena buat satu-satu klik architecture tab. Memang nak kena buat railing sketch path ni satu persatu. So I dah sketch path. Okay, I pilih line. Okay, I buat daripada sini katakan sampai sini. Sampai sini stop. Escape So you kena habiskan ni dulu. Kena klik tick hijau dulu. Baru you boleh buat yang kedua. Okay, baru you boleh buat yang kedua. Okay, sketch path ni. Okay, I daripada sini ke sini, sampai dah sini. Okay, escape Klik tick hijau.
Okay, nanti klik 3D house button. Okay. So railing tu I memang dah buat. Cumanya I nak jadikan dia glass panel lah. So I tukar kat sini. Okay. Okay, so nak buat dia punya roof tadi tu, tadi I tunjuk you kan, I buat dia punya roof tadi tu, I pergi kat level 3 dulu. Level 3 dulu. Okay, lepas tu level 3 tak nampak apa. Lepas tu I pergi kat view range, I klik edit. Klik edit, so I pilih semua unlimited. Okay. Klik apply. Okay. So baru I pilih roof dia kat sini, I pilih roof by footprint. Okay, nanti I ikut je dia punya floor perimeter, I guna pick line. So I pick line kat floor perimeter dia. Okay, nampak I ikut je kat floor perimeter dia, lepas tu I klik tick hijau. Okay, would you like to attach? No. Okay, nanti klik dekat 3D house button ni. Okay, nampak Okay, yang ini pun boleh kacau lagi. You boleh edit lagi dia punya pitch ni kan. Nampak tak? Pitch dia punya tu. Nampak I boleh adjust dia tinggi ke rendah ke, nampak kat situ kan. Macam tu. Okay, so dia dah dapat macam ni, nampak. Kalau nak tengok dalaman dia tadi tu, memang I ada tekan section box on tadi. Apply. So you can adjust this section box if you want to do sectioning lah. Okay, see. Dekat properties ni, you kena on section box. Okay, you kena on section box. Baru nampak. Okay. Macam yang I demo. Dia boleh tengok video rakaman ni nanti Okay, nak sectioning macam ni pun boleh. Nak sectioning macam ni pun boleh. Okay. Nak sectioning bahagian atas pun boleh. Okay, jadi macam ni Okay, okay, kalau you nak bumbung ni terbuka, you nak adjust ni bumbung yang tertutup kan, ni jenis yang tutup yang ada slope. Kalau you nak bumbung tu tak ada slope, you boleh klik edit footprint. Okay, nanti you just select this segment, go to level 3. You don't want this segment to have a slope. You can just select this segment, right? And then you just uncheck or you untick define slope. Okay, you uncheck or you untick define slope and the roof will have no slope. Dia akan terbuka and roof tu akan terbuka. So klik macam ni Ni select kan, define slope off klik tekan tick hijau. So nanti dia akan jadi macam ni. Tengok Nampak? Nampak tak? Tapi you nak jadikan dia rendah sikit boleh, baru lawa. Tu tinggi sangat kan tadi. Nampak? Dia jadi macam tu. Okay, nanti boleh tengok video record